Jam ini yang dipakai bertahun-tahun menjadi saksi setiap langkah kecil aku di MBSKL. Siapa sangka jiwa kecil yang bermula dengan pengawas percubaan 3 tahun lepas kini seorang ketua murid di sekolahnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun bersilih ganti. Daripada sekeping sijil pencapaian, kini menggunung menjadi kebanggaan. Semuanya bukanlah hadiah percuma. Ia adalah hasil masa yang dibaktikan dengan usaha tanpa henti. Di sebalik helaian sijil yang menggunung, ada jam-jam yang merangkak panjang menjadi saksi betapa lamanya kita belajar untuk membina sebuah kejayaan. Setiap detik seperti benih kecil yang disemai tanpa jemu, hingga akhirnya tumbuh menjadi hasil yang indah pada waktunya. Setiap trofi yang disusun, setiap medal yang digantung adalah bukti kesungguhan dalam setiap detik yang diusahakan. Dan pada setiap detik yang sunyi, aku belajar bahawa kejayaan bukan hanya usaha, tetapi rahmat yang Tuhan hadiahkan kepada hati yang tidak pernah jemu untuk berdoa. Dan dalam setiap langkah ini, semestinya ada tangan yang memimpin, ada anak yang berusaha untuk ibu ayahnya. Ada ibu bapa yang tidak pernah berhenti percaya bahawa anaknya mampu terbang lebih tinggi. Ada guru-guru yang sentiasa menyalakan cahaya. Dan ada rakan-rakannya bersama di dalam setiap detik perjuangan. Terima kasih kepada anda semua kerana sokongan, ajaran dan kasih yang dicurahkan, setiap langkah menjadi lebih ringan dan setiap perjuangan menjadi lebih bahagia. Pada waktu yang Tuhan pinjamkan ini, aku belajar menjadi manusia yang lebih baik. Salam sayang, Mama Adrian Rafael Adaha. Bye!